Semayang kunci kepada semua ibadat lain. Tinggal semayang, Allah Ta'ala bagi tahu kat malaikat, tak payah tengok ibadat lain. Walaupun sehari dia baca Quran 10 juzuk, walaupun dia bela mak dia sampai mati, daripada sakit tu sampai mati, tak tengok hak bela mak dia, hak dia sedekah seminggu RM5, hak dia baca Quran sehari 5 muka surat, tak tengok. Sebab tu jaga semayang elok-elok. Tuan-tuan, saya pesan kat tuan-tuan yang main ni, kita mak, kita ayah, walaupun anak tu umur 36 dah, kita tahu dia tak semayang, bagi tahu kat dia, suruh dia semayang. Dia, ustaz weh, kalau saya bagi tahu sehari 100 kali pun dia takkan semayang, ustaz. Bagi tahu kat dia walaupun dia tak semayang sampai akhir hayat dia. Sebab Tuhan tak tanya